Okey, jom kita bincang sesuatu yang penting. Kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan. Adakah ia satu alat yang akan mengasah minda pelajar kita jadi lebih tajam? Ataupun ia sebenarnya akan buat minda jadi tumpul? Jom kita bedah siasat topik ni. Mula-mula sekali kita kena terima hakikat ni ya. Suka atau tidak, AI dah pun ada dalam kelas. Dah ada di hujung jari setiap pelajar. Jadi, persoalannya sekarang bukanlah kalau, tapi bagaimana kita nak hadapinya. Dan ini membawa kita kepada satu soalan yang paling penting. Adakah teknologi AI ini akan membantu membina kemahiran berfikir secara kritis atau sebaliknya, ia sebenarnya sedang menghaki sikit demi sikit kebolehan kita untuk berfikir secara mendalam dan berdikari? Sebenarnya ada dua jalan yang sangat berbeza di hadapan kita. AI ni boleh jadi macam rakan kongsi yang hebat untuk pemikiran kita atau ia boleh jadi pengganti yang akhirnya membuat kita jadi malas nak berfikir. Tengok ni, dekat satu sisi ada risiko kebergantungan yang melampau. Tahu pak, bila kita serahkan je tugas berfikir pada AI dan terima bulat-bulat apa yang ia bagi. Tapi, di sisi lain ada peluang yang sangat besar untuk memperkasakan diri, di mana kita secara aktif menyoal, menganalisis dan menilai semula semua output yang dihasilkan oleh AI. Okey, jom kita fahamkan dulu apa bahayanya. Kita tengok laluan kelemahan ni. Istilah penting kat sini ialah pemindahan tugas kognitif atau dalam bahasa Inggeris, cognitive offloading. Senang cerita, ia adalah tindakan kita pas kerja berfikir kepada teknologi. Samalah macam kita guna kalkulator untuk kira sifar 2. Tapi bayangkan kalau kita mula guna AI untuk semua benda yang perlukan pemikiran. Bahaya kan? Bila seorang pelajar dah mula ada pemikiran macam ni, terima je lah jawapan AI ni. Confirm betul punya. Pada saat itulah pintu untuk belajar dah tertutup. Ini bukan lagi proses pembelajaran. Ini dah jadi macam proses salin tampal je. Tapi, itu cuma satu sisi cerita. Jangan risau. Sekarang, jom kita tengok pula peluang yang lebih cerah, yang lebih menarik, iaitu laluan kekuatan. Kalau kita guna dengan pendekatan yang betul, AI boleh jadi satu alat yang sangat power untuk mendalami pemikiran kita, bukannya untuk menggantikannya. Cuba bayangkan, AI ni macam sparring partner untuk otak kita yang sentiasa cabar kita untuk jadi lebih baik. Semua ni adalah proses yang aktif ya. Kita kena sentiasa bertanya, kenapa AI bagi jawapan macam ni? Logik tak hujah dia? Mana dia dapat maklumat ni semua? Dan soalan paling penting, macam mana aku boleh perbaiki lagi jawapan yang dia bagi ni? Nampak tak beza cara berfikir tu? Ia bukan lagi penerimaan pasif tapi dah jadi satu dialog yang aktif dengan teknologi. Inilah yang membezakan antara pengguna biasa dengan seorang pemikir yang kritis. Jadi, persoalannya, apa yang menentukan laluan mana yang akan dipilih oleh pelajar? Nah, jawapannya banyak bergantung pada para guru dan strategi pengajaran yang mereka gunakan. Para guru boleh reka semula tugasan mereka. Daripada sekadar cakap, tulis sebuah esei, apa kata ubah kepada guna AI untuk hasilkan draft pertama. Lepas tu kritik, analisis dan tambah baik draft tersebut. Wajibkan pelajar untuk menilai sumber yang AI gunakan dan sentiasa ingatkan tentang pentingnya integriti akademik. Jadi, matlamat utama kat sini jelas. Bukan untuk haramkan terus alat ni, tapi untuk ajar teknik penggunaannya dengan cara yang paling bijak. Fikir macam ni, ia sama je macam internet. Kita tak boleh lari daripadanya. Jadi, lebih baik kita belajar cara untuk hidup dan memanfaatkannya dengan betul. Pada penghujungnya, pilihan ni sebenarnya terletak di tangan kita semua. Tak kira kita ni pelajar, pendidik ataupun ibu bapa. Kitalah yang akan sama-sama menentukan hala tuju teknologi ni dalam hidup kita. Teknologi AI ni akan terus ada bersama kita dan ia akan jadi makin canggih. Jadi soalannya bukan lagi patut ke tak kita guna, tapi bagaimana kita akan gunakannya? Bagaimana kita akan manfaatkannya untuk membina satu generasi pemikir yang lebih kritis, lebih kreatif dan lebih inovatif? Pilihan tu bermula dengan kita hari ini.